Salatullah salamullah ala taha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Sebagaimana yang kita tahu, keruntuhan akhlak dalam kalangan kanak-kanak ke, remaja, dewasa maupun warga emas sangat-sangat membimbangkan, guys. Baiklah, fenomena ini sangat membimbangkan kerana semakin ramai yang terlibat dengan gejala sosial yang akan melibatkan akhlak kita diri kita sendiri. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi fenomena ini boleh bagi kesan untuk generasi yang akan datang. Jadi, apa kita tunggu lagi? Mari kita saksikan sendiri apa kesan tersebut. Jom! Nak buat nakal apa hari ni aku tahu. Woi! Hey, bosan nak buat nakal apa lagi? I got it. Ada mangsa. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Perasan tak? Apa tu? Tadi ada budak nakal gila. Itulah ada. Tadi nampak. Tahu tak tadi dia buat apa kat aku? Dia buat apa kat kau? Tadi aku duduk berjalan masuk. Tu bila berjalan tu berlanggar je kaki aku. Dia langgar kau? Lutut aku sampai nak tercabut tau. Uish, teruk ni. Dia ada buat kat aku pula tadi. Buat apa kat kau? Tadi depan aku, dia tak tutup ni paip tu. Tak tutup paip? Lepas tu air tu terabur macam tu je. Dia tak tutup paip langsung? Lepas tu tadi aku sujud, dia dia tarik kain aku, dia tarik kaki aku. Dia tarik kain? Kain? Kaki kain? Ya. Lepas tu apa dia ni? Memang teruk lah. Ui, kena ajar ni. Tu lah teruk ni. Tu macam mana nak ajar dia ni? Dia kat mana sekarang? Dia kena cari dia kat mana sekarang? Tu. Dia tengok buat apa tu? Mana? Oh tu? Nasib baik tak kena kejar tadi. Kalau tak habis kena rotan dengan bapak aku. Woi budak, kau budak tadi kan? Passing kejap. Ketahuan. Tak. Bisa. Ni aku dah jumpa budak tu. Sana. Mana? Sini. Tengok sini. Oh tu. Sudah nampak. Cepat. Bisa. Wih, mana sipar aku? Tak, sipar kau hilang. Tak apa. Aku cari. Tolong. Cepat. Aku cari. Itulah kau buat hal lagi. Kan dah kena. Siapa suruh buat ni macam-macam. Tu kau dah datang dah. Mari sini sekejap. Sekejap. Kau stay sini. Aku pergi tanya sekejap. Ya. Kau ni tengok apa sifat aku hilang kau. Penat berlari kejar kau. Siapa suruh kejar? Suruh kejar apa? Kejar lah, dah kau bermasalah dik. Kau kenapa dik? Tak ada kenapa sebenarnya dik? Adik bosan bang. Bosan.
tak, yang kamu ni sebenarnya ada masalah apa? Ha? Ya ke? Cakap betul-betul. Tak ada bang, saya bosan je bang sebenarnya. Tu saya kacau orang. Sampai kacau orang? Mana boleh macam tu? Kenapa duk kacau orang? Ha? Kan saya cakap saya bosan. Tak boleh lah macam tu. Bosan-bosan. Tahu tak, Rasulullah pesan dekat kita, kalau kita aniaya orang, Rasulullah kata apa? Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Sebab apa? Sebab doa orang yang dizalimi ni tak ada hijab antara doa tu dengan Allah. Kalau dia doa bukan-bukan tadi, macam mana? Cuba bayangkan tiba-tiba dia ada kaki baru. Ha. Maknanya kalau apa yang dia minta kat Tuhan tu makbul kan lah. Ha, kalau makbul macam mana? Kalau saya aniaya dia. Ha. Abang tak doa bukan-bukan kat saya kan? Abang tak lah. Kalau orang lain yang adik aniaya macam mana? Ha. Habislah. Rasulullah pun cakap, orang yang aniaya ni bukan daripada golongan kami. Tak jadi golongan-golongan lain. Tak nak bang, tak nak. Dekat golongan lain tu belum tentu dia orang masuk syurga. Nak syurga ke neraka? Mesti lah syurga. Apa soalan abang ni? Lepas tu, kenapa dia buat benda macam tu? Okay, lepas ni janji dengan abang, lepas ni kamu jangan buat lagi masalah-masalah macam ni, boleh? Janji. Kau cakap abang, hey, sini. Hey, sini. Pusing. Kau dengar cakap, follow. Ikut apa abang cakap. Okay bang. Saya Lepas ni berjanji tidak akan buat lagi. Kalau saya buat panjang-panjang nak bang. Buat. Ikut je lah. Buat. Kalau saya buat lagi saya akan berjanji lagi. Ulang balik. Saya janji tak akan buat lagi, tapi kalau saya buat lagi, saya janji akan berjanji lagi. Betul? Fikirlah. Boleh bang. Nak buat lagi tak? Janji tak buat bang? Janji. Kenikat. Oh, dia tangan dah sentuh keluar tu. Oh, kenikat. Keluar. Ngam-ngam soy. Let's go. Ya. Alhamdulillah budak ni dah berubah. Hati hibah mengenangkan dosa-dosa yang ku lakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Akui kelemahan diriku, insafi kekurangan ini, aku kesali kejahilan ini. Macam tu baru baik. Tak kata orang-orang dah. Bang, lepas saya dan tegur saya itu, saya dah banyak berubah. Alhamdulillah. Allah bagi hidayah kat saya. Alhamdulillah. Salah dia. Okey, itu sahajalah sedikit sebanyak tentang video kami, tentang bagaimana kami nak sampaikan tentang keruntuhan akhlak dalam kalangan generasi muda. Betul. Kita semua yakinkan bahawasanya generasi muda ni lah yang akan pimpin negara kita pada masa akan datang. Tambah pula kita Malaysia hidup dalam negara, Malaysia adalah negara yang sedang dalam ke arah pembangunan negara. Jadi generasi muda ni lah yang akan membantu negara kita, sama ada negara kita ni akan menjadi salah satu negara yang maju ataupun yang akan mundur. Tapi sekarang ni pun ada masalah dia juga. Kita tengok kat sini, menurut kajian dalam kalangan pelatih di Pusat Pemulihan Akhlak remaja di negeri Selangor, daripada 5,004 lelaki dan 290 perempuan, 27.1% terlibat dengan kekerasan, 48.6% terlibat dengan salah laku seks, 7.1% dengan salah guna dadah, dan 17.1% dengan masalah sosial lain.
Sini kita dapat lihat bahawasanya keruntuhan akhlak ni adalah merupakan salah satu isu utama dalam negara ini, kerana terlalu ramai remaja kita sekarang ni terlibat dengan pelbagai kes, menyebabkan kita risau apa yang akan berlaku pada generasi yang akan datang. Macam mana kalau pendapat kamu semua? Benar Saudara Mizan. Saya juga ingin menambah beberapa idea yang disampaikan oleh Saudara Mizan tadi. Berkaitan keserogol pula saya ingin bahas ketika ini, iaitu bilangan kes isu jenayah yang berlaku pada ketika ini meningkat sebanyak 26.5% pada tahun 2023 dari tahun Saudara Irfan. Ya, dari tahun yang sebelum ini. Sangat membimbangkan. Selain itu saya juga ingin menambah berkaitan kes pembunuhan yang berlaku pada ketika ini, iaitu melibatkan kes pembunuhan kanak-kanak. Menurut laporan yang disampaikan oleh Dewan Rakyat pada baru-baru ini, kes pembunuhan kanak-kanak meningkat daripada 24 kes pada tahun 2021 kepada 114 kes pada tahun 2024. Hal ini dapat kita lihat bahawa kes pembunuhan kanak-kanak berlaku peningkatan yang drastik. Bahaya. Jadi itu dia Saudara Irfan. Jadi saya rasa perkara ini dah sangat-sangat berat tadi. Betul. Kita kena ada satu langkah penyelesaian yang drastik dan juga efektif supaya masalah ini tidak menular dan tidak berkembang kepada generasi kita pada masa hadapan. Jadi pada pandangan saya, kita ada beberapa langkah drastik dan juga efektif yang boleh kita ambil untuk mengekang masalah ini, masalah keruntuhan akhlak ini, supaya semakin menular. Yang pertama dari segi diri individu itu sendiri. Kita sendirilah, kita sebagai remaja, sebagai kanak-kanak, kita kena pupuk diri kita, kita kena perkayakan diri kita ni dengan ilmu Al-Quran. Sebab melalui ilmu Al-Quran, dia telah mengajarkan kita beberapa teladan tentang akhlak dan sebagainya. Antaranya, sekiranya kita belajar ilmu Al-Quran, kita bukan sekadar membaca Al-Quran tu, kita kena mendalami maksud di sebalik ayat dalam Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, dalam Al-Quran dia mengajarkan kita ni bila seorang insan, manusia, bila kita berilmu tapi tak beradab tak guna. Tapi bila kita beradab seiring dengan ilmu, itu yang dinamakan sebagai insan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut kita kena mempelajari hadis Rasulullah SAW dengan mencontohi segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dari sudut keluarga lah, sudah semestinya. Dalam pepatah Arab ada menyebutkan bahawa kaifa yastaqimu zullu wal udu ijaja. Maksudnya, mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Mungkin Saudara Mizan ataupun Saudara Irfan pernah dengar kan? Betul, dia dalam nasyid. Ijaz ke? Mana mungkin. Sama sikit Irfan. Sama sikit Mizan. Serius tak? Sama sikit. Dan betul mana mungkin kan? Lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Nyanyi belakang. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah pribadi yang Jadi pepatah Arab ini jelas menunjukkan bahawa peranan ibu bapa kita ni dalam menjadi cerminan kepada anak-anak kita supaya ia dapat menjadi dorongan dan juga ikutan ke arah yang lebih baik. Dalam pepatah Melayu juga kita ada menyebutkan bahawa apa yang kain putih tu Mizan? Yang jadi kita ni adalah ibarat kain putih, ibu bapa yang mencorakkannya. Bagaimana peribadi kita ni dicorakkan oleh peranan ibu bapa itu sendiri. Jadi ibu bapa juga ada saham lah dalam membentuk peribadi anak-anak yang mulia. Sebab tu kita kata meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Segala peribadi dan juga akhlak kita pada hari ini dibentuk melalui kita. Sebab tu
kecil oleh ibu bapa kita. Jadi saya rasa itu sudah daripada saya. Ada nak tambahkan daripada Saudara Irfan dan juga Saudara Mizan? Saya beri peluang. Maksudnya secara ringkas ni ibu bapa pun juga turut memperana untuk mencorak peribadi anak-anak itu sendiri. Betul. Ibu bapa ni baik, diprihatin terhadap anaknya, bermakna anak ni pun akan ikut jadi contoh ibu bapanya. Macam okey, itulah. Dan saya rasa itulah sedikit sebanyak daripada kami. Saya Mizan Karan bin Ismail. Saya Tengku Ahmad Fikri bin Tengku Asmadi. Saya Muhammad Irfan bin Rosli. Ila liqa' masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ladan yang terbaik itu dijakan sepadan. Semoga Sambung. Semoga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya Tengku Ahmad Fikri Tengku Asmadi. Saya Mizan Karan bin Ismail. Saya Muhammad Irfan bin Rosli. Ila liqa' masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mana mungkin